sedikit video update guys. Ini yang aku nak tunjuk dekat korang. Aku dah siap tutup tepek, tapi aku tidak ikat kuat, aku hanya ikat manja-manja. Aku tengok aku dah boleh buka dengan tangan, so aku ikat manja-manja. So begitu juga dekat skru ni pun aku sediakan. Kenapa aku letak skru dekat sini? Disebabkan aku ni jenis suka letak merata-rata. Nanti nak cari pun satu hal pula guys. So aku letaklah dekat sini. Begitu juga dekat dia punya skru pocket cam. Ni skru pocket cam. So aku memang dah sediakan awal-awal dah ni. Nanti apabila aku nak gantung head dekat enjin EFI C aku, barulah aku boleh ikat, barulah aku ikat betul-betul. And then dekat sini pun, dekat carburetor ni pun, apabila dah ada carburetor, aku hanya just buka, and then aku letak carburetor, aku ikat balik betul-betul. Itu je guys. So jenis aku ni aku letak dekat sini disebabkan aku ni suka letak merata-rata guys. Kadang-kadang tu kalau aku nak cari, memang memang satu hal lah. Memang satu hal punya satu masalah guys. So aku nak bagi tahu dekat korang, aku nak minta maaf lah. Aku nak minta maaf lah kalau video ni terlalu panjang, disebabkan aku sediakan satu video iaitu tutorial pemasangan head. So yang mana korang masih baru mula nak belajar tentang nak pasang-pasang head, korang boleh rujuklah pada video ni. So sekali lagi aku minta maaf sebabkan video ni adalah video yang teramat panjang guys. Video teramat panjang. Dah nak dekat hampir-hampir 1 jam dah ni. Dah nak dekat hampir-hampir setengah jam, bukan 1 jam, setengah jam. So aku minta maaf lah disebabkan video ni terlalu panjang. Aku sertakan video tutorial pemasangan head, part-part dalam head tu. So head EFI pun ia, head demak pun ia. Yang mana head seangkatan tu, cara nak pasang tu memang sama guys, memang sama. Itu sajalah guys. So kita akan jumpa di next video guys.